Okey bang, posing. 1, 2, 3. Okey bang, nak bayar. Berapa? 150 kan? 900 lu bang. Kau 150 ke kat iklan? Mahalnya. Itu harga basic. Ini dah ada makeup, charge editing. Lepas tu, berapa keping pula abang tak kat gambar. Kenapa saya tak tahu? Dah kau tak tanya. Cuk. Korang pernah alami situasi macam ni? Harga di iklan berbeza bila nak bayar. Tak bayar, malulah pula kan? Apa yang korang perlu buat bila nampak iklan berkaitan servis ataupun promosi murah? Pastikan korang selidik dan bertanya dahulu tentang terma dan syarat serta caj tambahan yang mungkin dikenakan. Sebab apa? Sebab korang ada hak untuk mendapat maklumat serta hak membuat pilihan. Sekiranya mereka kata tiada, namun bila bayar ada caj itu ini, korang laporkan kepada pihak KPDN. Ingat, jangan mudah terpengaruh dengan iklan-iklan murah serta sentiasa bijak dalam apa jua situasi. Untuk maklumat lanjut, follow je media sosial KPDN.